kalau perlu pegang tangan. Selepas beberapa bulan Cahaya tak datang, Cahaya datang lagi di Bella Clinic. Orang selalu tanya kan, Pak Cahaya kenapa muka nampak lain dah sekarang? Yes, sebab Cahaya kerap buat treatment. Stay tune, Cahaya nak buat treatment apa hari ni? Let's go! Sakit tangan ni. Siap, Cahaya baru lepas buat gel botox 4 hari hingga 1 bulan akan nampak perubahan lebih V-shape. Tadi awal-awal Cahaya nervous juga sebab Cahaya memang sejenis yang takut injek. Tapi tadi memang tak sakit langsung 2/10 sebab doktor pun sangat friendly dan bagi instruction buatkan kita jadi lupa tau. And then tengok-tengok dah siap. Terima kasih Bella Clinic. Korang bila lagi?